Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zafri Daud. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak pasti lagi nak buat konten pasal apa. Nanti apabila ada yang menarik, saya akan share lah kepada tuan-puan di luar sana. Apa yang pastinya tuan-puan, hari ini harga emas boleh dikatakan sedang menghampiri angka RM700 untuk 1 gram. Jadinya kalau kata tuan-puan masih lagi tertunggu-tunggu, nak tunggu harga emas ni murah baru nak start beli dan menyimpan, saya boleh katakan hai bye-bye lah. Kalau tanya saya bilakah masa yang terbaik untuk kita beli dan juga menyimpan emas, bagi saya jawapan saya mudah sahaja. Jangan tunggu harga yang rendah. Okey, apabila kita ada je duit lebih, terus je beli emas dan kita simpan melalui akaun emas scam ini tuan-puan. Okey, hari ini merupakan hari yang ketiga kita berpuasa, kita menyambut Ramadan pada tahun ini. Dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan, di mana orang kata apa, pintu syurga ni dibuka dan pintu neraka ditutup, dan syaitan juga dibelenggu. Dan ini bulan ini merupakan bulan yang mana berlakunya malam Lailatul Qadar, yang mana amalan kita digandakan dan doa kita insya-Allah akan dimakbulkan. Dan puasa ini tuan-puan akan melatih kita membentuk ketakwaan dalam diri kita, mendidik kesabaran dan juga nilai kasih sayang sesama manusia. Jadi apa kata, dengan kehadiran Ramadan pada kali ini, kita sama-sama kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Kita berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat apa yang kita ada, supaya insya-Allah banyak pahala yang dapat kita raih di bulan yang mulia ini. Sebab apa tuan-puan, kita tak tahu amal baik mana yang akan membawa kita ke syurga. Jadi buatlah sebanyak mungkin amalan yang baik supaya ianya boleh menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak insya-Allah. Jadi nak beramal ibadat ni tak semestinya kita perlu jadi orang kaya. Banyak aja amal ibadat yang orang kata apa, tak perlu keluarkan modal pun, macam zikir, tasbih, tahmid dan sebagainya. Tinggal lagi apa yang kita rasa kita boleh buat untuk kita mengisi masa lapang kita. Jadi tuan-puan, bulan Ramadan ni merupakan satu bulan yang singkat sahaja. 30 hari ini dia akan berlalu, dan hari ini telah pun masuk hari yang ketiga. Yakinlah bahawa kita tak sedar pun yang nanti kita telah pun melalui 30 hari Ramadan. Jadi isi bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh beri manfaat kepada hidup kita, bukan saja kepada diri kita, kepada masyarakat di luar sana. Kalau kata sebelum ini, laman media sosial ini banyak kita gunakan kepada perkara-perkara yang kita tak tahu baik ataupun buruk, gosip ke apa ke. Apa kata kita gunakan laman media sosial yang kita ada itu untuk kita jadikan sebagai medan untuk kita memukat pahala sebaik mungkin. Macam saya sendiri, kepakaran saya adalah dalam bidang ilmu emas ini. Jadi saya akan cuba sebaik mungkin untuk saya menyedarkan lebih ramai orang tentang betapa baiknya kalau kata kita ini menabung emas tuan-puan. Apa kata kalau kata kita ni sama-sama kongsikan apa juga kepakaran yang kita ada, kepakaran yang boleh membawa kepada kebaikan, kepada bukan saja kepada diri kita, tapi juga kepada ramai lagi orang di luar sana. Sebenarnya tuan-puan, nak menabung emas ni sekarang ni, kita tak perlu lagi ada duit yang banyak. Kita tak perlulah nak terfikir-fikir emas yang macam mana yang kita nak beli. Yang paling pentingnya adalah kita mula menabung sekarang. Sebab apa? Sebab melalui akaun emas Gap ni tuan-puan, kita tak perlu pun ada duit yang banyak untuk kita start menabung. Okay? Yang paling pentingnya kita tahu bahawa simpan emas ni akan beri manfaat yang jauh lebih baik untuk masa depan kita. Alright?
saiz emas yang kita nak simpan ni sebenarnya sangat berkait rapatlah dengan tujuan kita menyimpan emas ni tuan-puan. Sebagai contoh, okay, untuk jangka masa panjang, untuk kita membuat aset untuk kekayaan kita ni, biasanya orang akan pilih saiz emas yang lebih besar lah. Sebab emas yang lebih besar ni spread dia ni lebih rendah, dan nilai apabila spread dia ni lebih rendah, maknanya nilai simpanan kita ni akan lebih cepat untuk dia berkembang. Okey. Dan untuk simpanan kecemasan pula, kita kena pastikan yang emas kita ni mudah untuk kita cairkan. Okey. Jadi sesuailah kalau kata kita nak pilih emas yang lebih kecil lah saiz dia. Okey. Contohnya 1 gram, 5 gram, 10 gram dan yang bawah daripada itulah. Okey. Sebab apa? Sebab lebih mudah, lagi kecil saiz yang kita ada, lagi mudah untuk kita jual, supaya kita tak perlulah nak kena gadai, nak kena jual emas yang saiz besar kalau kata kita memerlukan duit yang tak banyak. Alright. Dan kalau kata-kata kita menyimpan ni untuk sebagai hadiah, sebagai simpanan untuk anak-anak kita, selalunya orang ni akan pilih saiz yang kecil lah. Okey, saiz 1 gram, saiz 5 gram, saiz yang kecil dan juga sederhana. Sebab lebih mudah untuk dikumpul secara konsisten. Dan yang seterusnya, kalau kata kita nak jadikan sebagai simpanan yang fleksibel, ataupun kita nak jadikan sebagai baru-baru nak belajar menyimpan emas ini, boleh kita mulakan dengan saiz emas fizikal yang kecil, 1 gram, 5 gram, 1 dinar dan sebagainya. Okey, boleh mula dengan saiz yang kecil dulu, fokus kepada simpanan, fokus kepada kita nak belajar supaya kita ni lagi konsisten untuk kita menabung emas ini tuan-puan. Pendek kata, tiada saiz emas yang paling betul, tapi yang paling sesuai adalah saiz yang selari dengan matlamat dan juga kemampuan kita tuan-puan. Sebab itu tuan-puan, Public Gold memperkenalkan akaun emas Gap ini, akaun emas Gold Accumulation Program ini, supaya kita tidak memerlukan duit yang banyak untuk kita menabung emas ini tuan-puan. Kalau kata kita nak menyimpan emas fizikal yang mana-mana di luar sana, yang dijual di kedai-kedai emas di luar sana, paling kurang kita kena beli 1 gram. Tapi tuan-puan, melalui akaun emas Gap ini, kita tak perlu lagi ada duit yang banyak untuk kita mula menabung emas tuan-puan. Cukup ada RM100 je pun, kita dah boleh mula simpan melalui akaun emas Gap ini. Kita boleh kumpul sikit-sikit, cukup gram yang kita nak, cukup target kita menyimpan, kita boleh keluarkan emas dalam bentuk emas fizikal ini. Okay, cukup 1 gram, kita boleh keluarkan 1 gram. Kalau kata kita menyimpan, nak kumpul 5 gram emas, okay, simpan sikit-sikit, mula dengan RM100, cukup gram yang kita nak. Contohnya cukup 5 gram, kita boleh keluarkan emas 5 gram secara fizikal. Itulah antara kelebihan kalau kata kita mula menabung emas dengan akaun emas Gap Public Gold ini tuan-puan. Itulah tadi perkongsian ringkas saya mengenai akaun emas Gap ini tuan-puan. Saya harapkan ianya sedikit sebanyak boleh memberi manfaat lah kepada tuan-puan, agar tuan-puan tidak perlu lagi menyediakan duit yang banyak lah kalau kata tuan-puan ingin mula belajar menabung emas tuan-puan. Sebab di Public Gold ini khususnya melalui akaun emas Gap ini tuan-puan, Public Gold telah menyediakan satu platform yang saya kira amat-amat baik lah untuk kita orang yang bukan tergolong dalam golongan orang kaya ni, untuk mula menabung dan juga memiliki emas tuan-puan. Kalau dulu hanya orang-orang kaya sahaja yang mampu untuk memiliki emas tuan-puan, tapi sekarang ini tuan-puan, kita menabung emas hinggalah kita menjadi. Okey, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan dan akan menambah nilai hidup tuan-puan di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafri Daud, mentor emas anda.